Hai, what's up guys? Selamat datang ke Kisah Semasa TV. Terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini. Kepada yang belum, bolehlah subscribe untuk mengetahui kisah semasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Belanjawan 2026, bantuan tunai ditambah, STR fasa 4 diawalkan sempena di Fabali. Kerajaan akan menambah bantuan tunai rakyat bagi meringankan beban kos sara hidup dengan jumlah keseluruhan sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA bagi tahun 2026 meningkat kepada RM15 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu membuktikan komitmen kerajaan madani untuk memastikan kesejahteraan rakyat terus terpelihara meskipun berdepan tekanan ekonomi semasa. Walaupun angka ekonomi meyakinkan, kita akui kos sara hidup meningkat dan membebankan. Justeru bantuan tunai rakyat akan ditambah, katanya ketika membentangkan belanjawan 2026. Tahun ini kerajaan memperuntukkan RM13 bilion bagi STR dan SARA yang memanfaatkan hampir 9 juta penerima dengan kadar penggunaan SARA mencecah 98%. Bayaran STR fasa 4 bernilai RM2 bilion di sempena perayaan Deepavali akan diawalkan kepada 18 Oktober. Manakala kerajaan turut meluluskan diskaun tol 50% selama 2 hari bagi meraihkan sambutan itu. Tambah anual STR dan SARA 2026 akan memperluaskan manfaat kesedia ada, iaitu semua penerima STR akan menerima SARA bulanan RM100, manakala penerima e-Kasih layak menerima sehingga RM200 sebulan. Isi rumah berpendapatan rendah dengan 5 anak bakal menerima sehingga RM4,600 setahun melalui gabungan STR dan SARA. Yang anda ada sebarang pendapat, boleh tinggalkan di ruangan komen guys.